untuk korang yang dah sampai masa nak servis tapi korang tak tahu nak buat apa, stay sekejap, saya explain apa benda yang korang kena buat. So kalau korang servis dekat Arise, kita akan bagi free checking untuk keseluruhan kereta korang. So perkara pertama, sebelum kita servis, kita akan check mileage kereta dulu. Untuk kereta ni masih rendah sebab mileage dia bawah 100,000. So dalam case ni owner punya mileage masih rendah, jadi kita just recommend engine oil dan oil filter sahajalah. Selepas checking tadi, kita tengok condition apa semua dan kita akan listkan juga part-part yang rosak ataupun yang dah tak cantik. Kita akan bagi tahu owner dan depends lah, kalau owner on baru kita proceed. So kalau mileage kereta korang dah tinggi, biasa kita akan recommend untuk buat major service terus. Okay, so bila major service ni, kita akan bagi pilihan antara korang nak pakai minyak Liquimoli ataupun prune oil. Lepas tu korang kena tambah sikit untuk ambil minyak gearbox, spark plug, air filter, brake pad. Jadi part-part yang lain tu pun kita akan recommend juga kalau perlu. Tengok atas condition kereta korang. Okay, untuk owner kat luar sana yang sayang kereta korang, kita recommend untuk buat check cleaning untuk menjaga performance enjin kereta korang. Tak perlu buat selalu, setahun sekali pun dah cukup. Menambah baik korang punya performance enjin kereta dengan cara membersihkan karbon-karbon yang dah lama melekat dekat dalam enjin korang tu. Jadi korang akan rasa kereta lebih smooth macam kereta baru. Ini optional untuk kereta korang yang dah rasa ada down performance tu, kita recommend untuk buat check cleaning. Harga dia bermula 199 sehingga 488, depends on model kereta apa yang korang pakai. So korang faham tak? So kalau nak servis kereta boleh datang ke Car Arise.